Ramai orang tak faham. Bila cerita pasal pelaburan ni, apa-apa pelaburan tuan-tuan perempuan boleh buat. Hak tuan-tuan dan perempuan. Tapi kebanyakan orang tersangkut dalam pelaburan dia kerana mereka membeli benda-benda yang tak tangible. Benda-benda tu yang tak ada tau. Okay? Kalau saya datang kat tuan-tuan dan perempuan, saya kata, oh masuk pelaburan ni boleh dapat berapa persen. Confirm. Kalau saya boleh janjikan pulangan macam tu, orang beratur tuan-tuan. Orang beratur. Nak. Saya pun tak faham. Lagilah kalau kata 10%, 20% dengan mudah-mudah 20%, 30%, lagi ramai orang beratur. Siap orang boleh dah lah nak beli tu tau. Dah lah nak ni masuk, kadang-kadang paksa kita bila nak masuk. Bukanlah saya, maksudnya orang lain lah. Dia buat tu pelaburan yang berjanjikan pulangan ni lah. Tapi kalau kita buat pelaburan yang legit, yang betul, yang sahih. Tuan-tuan dan puan ingat ada orang ke? ASB pun susah tuan-tuan. KWSP pun orang bertekak-tekak. So jadi, apa yang saya nak bagi tahu kat sini tuan-tuan, ialah pelaburan ni dia bukan untuk semua orang. Walaupun dia murah, tapi dia bukan untuk semua orang. Hanya orang yang tertentu je yang tengok video ni dapat faham tentang apa itu pelaburan. Itu yang pertama. Dan nombor dua, dalam Malaysia ni pelaburan tak ada paksaan. Tak ada orang paksa kita untuk melabur. Tuan-tuan dan perempuan yang tengok video saya malam ni, saya tak paksa pun tuan-tuan dan perempuan untuk tengok video saya. Tapi ada mata-mata yang menanti, yang menunggu, yang tengok, mendengar tu, saya ucapkan terima kasih. Siapa yang mendengar, apa yang saya boleh share, saya boleh kongsikan pengalaman, saya boleh kongsikan pengetahuan yang saya rasa berpatutan untuk kita faham. Itu apa yang saya boleh janjikan. Tapi kalau saya kata kat tuan-tuan dan perempuan untuk duduk kat dalam ni, kalau tidak apa-apa jadi kat diri tuan-tuan dan perempuan, tak boleh. Tak ada paksaan langsung. Kita tak ada paksaan untuk buat satu perkara.